Hmm. Okay, sekarang kita nak vacuum rak buku sebab dia dah berabuk, banyak abuk. Ada beberapa tempat rak buku, satu dekat depan ruang tamu, kemudian dua lagi kat sini satu, kemudian dekat sebelah sini satu, sini. Okay. Yang sebelah sini tadi saya dah vacuum. Jadi tinggal yang sini dengan sebelah luar tu. Oh. Dia vacuum sekali dengan kemas lah. Kan? Vacuum sekali dengan kemas. Vacuum. Allah. Yang bagus vacuum ni dia boleh ubah macam ni kan. Kita tukar kepala dia macam ni. Jadi kita boleh vacuum lah. Kalau nak vacuum belah dalam rak-rak buku ni, dia lebih sesuai pakai apa? Mulut vacuum macam tu. Dia apa yang korang nampak ni sebenarnya ni mini library ataupun perpustakaan mini yang ada kat rumah saya. Buku ni memang banyak tapi saya tak baca, belum baca semua habis ni. Okay. Jadi walaupun macam mana sekalipun, tu tak mematahkan semangat saya untuk beli buku kalau nak beli. Kalau rasa buku tu saya nak beli, saya beli. Okay. Okay. Jadi abuk tu biasanya dia akan berkumpul kat belah atas buku. Di sebelah atas buku. Jadi bila kita kemas-kemas ni nampak benda macam dah tak pakai, kita buang. Saya sekarang ni memang macam ni. Kalau nampak benda tu macam dah tak pakai kan, kita buang je. Kalau boleh kita semula, kita semula. Satu hari kita semula berapa kilo semua, lebih kurang 50 kilo semua sekali, termasuk barang elektrik kan, besi semua. Adalah dalam berapa ringgit saya dapat? 20 lebih. RM25, RM23 macam tu. Okey lah, daripada kita buang tak dapat apa-apa, kita semula dekat tempat yang betul, yang berdaftar, dapatlah duit sikit. Dan kita pun menjadi salah satu ejen untuk menjaga alam sekitar. Menjaga alam sekitar. Uish. Menarik buku-buku ni. Ada yang saya beli, buka pun belum. Bayangkan lah. Kau bayangkan lah. Power tak power ni. Beli buku, buka pun belum.
Ni abuk tak dalam? Tak ada. Biasa abuk tu terkumpul dekat belah atas. So susah ke nak vacuum rak buku ni? Nanti saya bagi jawapan. Bagi saya habis vacuum dulu. Okay. Oi, bengkat. Oh. Menarik tu buku-buku sini. Tengok ni. Kau tengok. The World's 100 Best Adventure Trip. Nampak? Ni biasa kadang-kadang buku ni kita jumpa kalau pergi kat hotel ke mana kan, dia akan letak dekat tempat menunggu, dekat lobi tu. Mungkin ada meja duduk-duduk kan. Kita biasa akan jumpa lah buku-buku macam ni. Genre-genre macam ni. Tapi ni saya beli. Masa tu ada promotion kan. Okay lah. Kira dia bukan tulis sambil lewa lah. Betul-betul lah dia tulis. Nampak? Tengok boleh lah. Pinjam tak boleh. Pinjam kena baca. Tak boleh. Pinjam dia kena baca kat rumah ni je. Alright. Macam ni. Nampak? Simple act to save our planet. Bagus buku ni. Dia kongsikan cara-cara macam mana kita nak menjaga alam sekitar. Kadang-kadang benda tu simple lah. Tapi kita pertama tak tahu dan kita tak tahu tapi kita bila tak tahu kita tak buat. Jadi dia kongsikan dulu, bagi tahu kat kita macam mana nak buat, dan kalau kita buat, kita sebenarnya dah pun menjadi ejen perubahan kepada membantu untuk memelihara dan memulihara alam sekitar. Apa lagi? Banyak lagi ni. Ni buku atas ni pun sama ni. Ada buku yang boleh selitkan lagi dekat sebelah bawah ni sebenarnya. Kita tengoklah. Kita letak bawah ni. Dia nampak kemas sikit dan kita boleh elakkan buku tu daripada berabuk dekat sebelah atas. Okay. Ni pun sama juga. Ni boleh letak atas ni. Elok sikit. Ni apa ni? Benda-benda yang itulah. Kita beli barang ke apa tu, kita dapat resit. Resit tu kalau ada yang penting tu kita boleh simpan dulu. Kalau ada yang penting-penting kita simpan dulu, tapi boleh tengok balik nanti. Kalau betul-betul tak pakai, biasa kita simpan tu tengok juga simpan, kadang untuk rujukan sendiri, kadang-kadang untuk urusan cukai contohnya kan. Macam resit kita beli buku tu boleh simpan sebab dia boleh dapat pelepasan cukai kalau korang bayar cukai lah ataupun terpaksa bayar cukai. Okay. Tapi mana-mana yang mungkin bila kita tengok balik hari ni dah boleh buang, kita buang saja ke tong sampah supaya benda tu clear. Dah letak tepi dulu. Okay, tadi dah. Ni sudah. Bawah ni dah ke belum?
Wih, ya Allah. Ini buku-buku kecil lah. Ini buku-buku kecil. Contoh macam buku Reader's Digest. Reader's Digest pun ada. Yelah dulu waktu tak ada internet atau internet baru nak kembang. Kita sebenarnya banyak bergantung kepada surat khabar fizikal dan juga ni kat mana buku ni tadi? Alamak. Kita banyak bergantung kepada majalah dan surat khabar fizikal. Bagus buku-buku ni. Saya tak baca lagi tu banyak. Tapi kalau lalu rak-rak buku ni dia rasa berilmu. Dia macam tu lah perasaannya. Belum baca. Tapi lalu je dia dah rasa macam berilmu lah. Apa lagi kalau baca kan? Wih. Macam ni pun peluh. Kuat sikit. Apa lagi? Stationery. Ini stationery lah. Ni buku ni dia dah campur-campur lah ni. Ada buku masa saya sekolah dulu. Ada buku adik pun. Dah tak pakai, saya ambil. Kalau ikutkan banyak lagi buku yang saya nak letak dekat rak-rak ni. Tapi ada buku tu dah kena buang pula tu. Ada buku yang saya ambil daripada rumah kampung. Bawa balik sini. Supaya boleh disemadikan dekat sini. Buku ni kalau nak beli dulu kat kedai buku mahal tu. Boleh tengoklah harga dekat belakang tu. Oh tadi lupa lah. Pula. So balik. Sampai dah ada ulat. Sampai dah ada ulat buku. Duduk dalam buku ni. Dia punya lama ni kat dalam sini. Sudah atas ni. Benda ni kalau tak dijaga memang berhabuk. Memang akan berhabuk sebenarnya.
Macam mana terbalik? Oh. Wow. Cuma bila dah makin dewasa ni, satu perkara yang saya sedar adalah kalau macam buku-buku semua, kita sebaik mungkin kita sepatutnya bermula dengan benda-benda yang paling asas dalam semua bidang. Itu yang saya perasan lah. Yang saya sedar sekarang ni, kalau kita nak betul lah, kita nak baca apa-apa buku, seeloknya kita mulakan dengan benda yang paling asas. Sebab kalau kita dapat mampu untuk kuasai benda yang asas, kalau kita mampu untuk kuasai benda yang asas, benda yang datang selepas tu dia akan jadi lebih mudah untuk kita. Bukan tu saja, tapi dia sebenarnya mengelakkan kita daripada keliru. Yalah, contoh macam ni. Contoh macam kita nak belajar pasal ekonomi kan. Saya bukan pakar ekonomi lah, tapi ini sekadar contoh. Contohnya kita nak belajar pasal ekonomi. Kalau kita baca buku-buku yang tebal-tebal pasal ekonomi terus, tapi kita tak pernah baca mikroekonomi, itu pun akan pening. Sebab mikroekonomi tu dia benda asas. Banyak konsep-konsep ekonomi tu kita boleh faham daripada mikroekonomi. Jadi seeloknya kita baca dulu mikroekonomi, barulah kita baca buku-buku lain berkaitan ekonomi. Sama juga contohlah dalam pendidikan agama, pendidikan Islam kan. Kalau dalam pendidikan Islam, kita ada banyak buku-buku agama, buku yang asas, buku-buku yang advance, yang mana doktor mufti yang lebih sesuai untuk huraikan, sebab mereka dah pun faham benda yang lebih advance. Dia dah compare banyak mazhab, bukan setakat satu mazhab. Jadi kalau contoh dalam pendidikan Islam ataupun pendidikan agama Islam ni, lebih baik kita mulakan dengan benda-benda asas fardu ain. Contoh kan. Contoh ni. Saya bagi satu contoh ni, buku pun saya baru beli lah baru-baru. Saya nak buat revision balik. Ni. Asas fardu ain daripada almarhum Ustaz Sulaiman Andud. Ni. Itu saya baru beli. Kalau fardu ain ni sebenarnya dia sentuh 3 perkara kalau tak silap saya. Perkara berkaitan dengan tauhid, dengan ibadah dan tasawuf ataupun akhlak. Jadi 3 benda asas yang kita nak kena tahu dulu sebelum kita eksplorasi benda-benda yang lebih rumit yang memeningkan kepala otak untuk fikir. Ini tadi kat mana sebenarnya? Atas ni lah. Di atas. Jadi dekat bawah kan. Tak atas pula sini boleh tak? Atas ni. Okay, ni resep buku nak simpan. Sekejap. Campur habis bateri ni, nak kena cas dulu. Yan, adik. Apa tu adik ni? Apa? Adik tu kenapa? Okay. Bawah dah settle je.
Ya, apa plastik sampah pada kat sini? Plastik sampah apa? Ini plastik sampah apa? Sokoplas. Oh, ini plastik sampah. Ni apa benda? Oh. Aduh. Ni lah adik tu. Adik kenapa nangis ni? Ya. Ha? Okay. Ni boleh alih balik. Ini monitor lama. Tapi masih boleh pakai. Sikit. Okay. Tu diam-diam sini. Okay. Banyak abu banyak. Okay. Tadi ni apa semua ni apa semua ni? Kat sini. Kat sini tadi ada apa sebenarnya? Okay. Itu semua. Apa semua ni? Tak sini balik. Ataupun nak tukar Tukar lah. Sini. Philip. Saya boleh letak kat sini kan. Ada apa? Oh. Masuk sini. Satu 59. Apa dia ni? Boleh buang. Bila kita kemas ni, kita akan perasan ada benda yang dulu kita guna, sekarang dah tak guna, yang tu boleh buang. Mancung 5. Mana yang dah tak digunakan tu kita boleh buang. Kita boleh buang. Reset lama semua tu buang. Option 1.
Okey. Benda-benda bil lah. Bil. Bil kertas. Tapi sekarang biasa kita dah pakai bil fizikal. Bil digital. Jadi kalau dah ada bil digital, tak payah ada printed bil pun okey. What is this? Oh, buku. Penanda buku. April, February. June. July. Okey, settle bahagian ni. Saya boleh pergi ke depan. Oh, lupalah. Sini ada kalender lah. Patutlah. Sini ada kalender rupanya. Okey. Kesilapan. Sedikit kesilapan. Sekejap. Kalau kata benda ni macam ni. Ya tak? Oh. Okey. Okeylah. Sekarang boleh pergi depan. Boleh ke depan. Di depan pula. Oh, nak hujan ni. Oi.
Ada gemuk-gemuk ni. Okey. Nah, ini Noah yang itu hari lan. Okey. Iya. Iya. Nak hujan. Aduh. Lihat. Tengok. Macam mana? Sini lah. Wih. Okey. Wih, banyak abu ni. Banyak abu ni. Buku ke apa ni?
Ni apa Noh? Noh ni. Lap tengok sikit. Ni. Budak ni. Adik ni. Okey, sudah keluar dah habuk dia. Wih. Okey. Hati juga. Okey, seterusnya ada adik ni. Iyalah adik tu. Adik tu.
Rak ni dekat lah atas dia pun ada bu. Apa tu adik? Adik. Adik dah penat ke? Adik dah penat ke tu? Ya ke adik tu? Ya ke adik tu? Adik dah penat tu. Adik dah penat tu. Wow. Apa dia? Apa tu? Tiup. Banyak tu ni. Tinggal pula ni.
Ini terbalik. Enid Blyton. Wish. Ui. Okay. Penat juga. Penat juga. Oi. Diam sekejap. Bila tengah kemas-kemas kan, ada buku-buku, contohlah buku saya tertengok ada satu buku novel kanak-kanak, cerita kanak-kanak karangan Enid Blyton. Kalau macam kita nak belajar bahasa Inggeris ke apa dulu, senang kita baca buku tu sebab perkataan-perkataan dia, perkataan yang biasa kita cakap harian. Jadi nak belajar bahasa Inggeris, kosakata, vocabulary tu senang. Tapi bila tengok harga belakang tu, waktu tu harga dia RM18.90. Itu sekitar tahun 2005-2007 macam tu lah. Bila fikir balik, mahal tu. Dah lah beli bukan pakai duit sendiri, duit mak bapak tu. Banyak betul pakai duit masa tu. Bayangkan lah. Kita sekarang ni fikir balik pengorbanan mak bapak kita dulu pada kita. Pengorbanan duit, pengorbanan tenaga, pengorbanan masa. Bila kita dah jadi mak bapak, barulah kita faham. Bertambah-tambahlah kita faham. Okey, ada lagi 2 rak. Ada 2 rak lagi ya. Atas ni dengan sini. Okeylah. Tinggal sikit. Okey. Banyak juga. Banyak juga buku ni rupanya. Ingat sikit, banyak. 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 Macam-macam. Macam-macam bukunya. Dia dah nak masuk sejam. Vacuum, dia punya power dia dah makan 1 bar daripada 3 bar. Tak. Ya adik, sekejap ya adik. Sekejap ya adik. Tolong saya. Iya adik. Iya. Sekejap. Iya adik. Iya adik. Oh adik, nampak adik? Adik kenapa nangis?
Oh, dia dah penat ke? Sianya adik. Sianya adik. Ya, adik. Adik kenapa, dik? Adik momok ni. Yalah ni, dah nak tidur lah. Adik dah mandi, adik nak tidur dulu ni. Yalah adik. Nak hujan pula. Awan gelap. Langit gelap lah. Hujan. No, kita tu. Ingos nak keluar lagi. Jap. Nanti Noah keluar nak ni, Noah tengok. Ni, masukkan plastiknya tau. Okay? Noah dah gemuk juga. Adik. Penat juga rupanya. Penat juga, ya. Oi, aduh. Okay. Ingos. Minum air dulu. Mana ya? Air sejuk dulu. Air sejuk. Oh, ada air.
berhenti makan dulu. Kita berhenti makan sekejap. Makan cipodok dulu. Ya. Tadi kita press susu baby mama. Berapa? Kita press susu baby mama. Berapa? Kita press. Prepare. Ya, aku yang kecil. Ayah buat. Ayah buat ayah apa? Adik-adik jadi semua macam ni. Hey, baby. Apa ni? Oh, apa ni? Ayah, kita main game. Main game. Ini bukan main game ni. Ini untuk ubat. Ubat. Untuk cek-cek. Siapa? Hmm? Buat siapa? Ubat Nuha. Kalau buku berapa? Kalau buku berapa tadi? Ya. Aku buku yang besar. Ya, bersim. Bersim Ya. Okey. Tu, ibu panggil apa tu? Cin. Pasal Oh, tinggal lah. Okey. Selesai akhirnya. Okey. Tisu basah satu. Kita lap. Oh tu. Ya. Ibu. Ya. Ibu. Ibe. Ibu siapa cakap? Ya.
Ibu lah ayah. Okey. Ibu lah ayah. Apa dia? Ibu. Oh, tak selesai lagi. Atas ni. Ayah, ayah, ayah. Oh. Tidak je. Belum selesai lagi rupanya. Ya, adik. Adik ni. Adik tu. Okey, last ni patutnya siapa? Okey. Okey, selesai. Oh. Jatuh pula. Jatuh pula. Lagi kita ni. Okay. Settle semuanya. Untuk hari ni. Boleh charge balik bateri, bateri vacuum. Dan masukkan balik ke dalam kelongsong dia. Okey. Selesai. Jadi itulah tadi sejam juga nak siapkan semua rak, nak cuci, nak vacuum. Tapi penat-penat pun rasa puas hati sebab akhirnya berjaya juga vacuum dan bersihkan rak yang ada dekat rumah saya. Saya tak ada banyak rak pun. Saya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4
buah rak buku untuk ditempatkan buku-buku yang saya ada. Dan buku saya pun tak banyak. Tapi macam saya beritahu tadi lah, saya ada buku yang saya beli tu, saya buka pun belum. Kemudian saya letak dulu kat rak. Setiap kali saya lalu rak tu, saya rasa macam saya dah berilmu dah sebelum baca lagi tu. Tapi kalau baca, insyaAllah saya boleh dapat manfaat daripada buku tersebut dan saya benar-benar ada ilmu yang baru. Sekadar tu je lah. Nanti lain-lain saya akan kongsikan perkara yang lain. Terima kasih kerana masih lagi menunggu sehingga ke saat akhir. Semoga ada manfaatnya. Jumpa dalam dokumentasi video saya akan datang. Saya akan kongsikan rutin harian saya atau perkara yang biasa saya lakukan. Perkara ini untuk saya sendiri, sebagai rujukan saya sendiri pada masa akan datang. Bayangkan kalau saya tengok balik video ni ketika mana saya sudah lanjut usia, pada usia kalau dipanjangkan umur 70-80 tahun. Bila saya tengok balik video ni, dulu aku aku vacuum rak. Waktu tu umur 30-an lagi. Tengok, rajin aku. Macam tu lah lebih kurang. Tapi saya pun nak kongsi kepada orang lain. Jadi mungkin saya boleh memberikan semangat kepada orang lain yang mungkin ada mini library ataupun perpustakaan mini dekat rumah. Untuk kita sama-sama jaga buku yang kita ada. Dan lebih penting lagi, kita baca buku tersebut. Okay, jumpa lagi. Bye-bye.